Tu dia punya mic. Ada iklan jap. Lalu. So bila masukkan dengan pemegang mic ni, dia jadi macam ni lah. Dekat sini dia nampak macam profesional lagi tu. Bunyi asal daripada mic HoloLens Lux M2 dan juga bunyi sound daripada mic yang sama, tapi aku buang wild sound. Test mic cubaan suara 1 2 3. Okey. So kita kembali lagi untuk test mic HoloLens Lux M2. So kalau korang bekerja dalam bidang yang melibatkan konten ataupun mungkin dalam dunia penyiaran, korang boleh dapatkan mic ni HoloLens Lux M2. Rugi kalau korang tak dapatkan. Okey. By the way, sekarang ni aku berada di laluan kereta apa semua. Dekat sana ada construction juga. So dalam video ni aku nak share dengan korang perbezaan bunyi asal daripada mic HoloLens Lux M2 dan juga bunyi sound daripada mic yang sama, tapi aku buang wild sound dalam proses editing aku. So aku akan letakkan tagging lah kat mana-mana, yang mana klip yang aku dah buang wild sound, yang mana satu klip yang memang original daripada mic ni. Okay, aku tintong sikit sebab semalam kerja shift burung hantu. Nak sembang pasal apa? Tersembang pasal apa Pasal apa? Pasal kebaikan. Ada iklan jap. Right, so tengok ada kereta banyak lalu lalang dekat sini. Korang boleh tengok dia punya application untuk mic HoloLens Lux M2 ni. Pasal kebaikan Pasal kebaikan. Kalau kita tak mampu berbuat kebaikan, jangan jadi penghalang kebaikan. Maksudnya kalau contoh kita tengok orang lain berbuat baik dan kita tak mampu support, jangan pula orang kata menjadi penghalang kepada kebaikan yang orang lain buat tu. Contohnya kau down kau semangat dia, lepas tu bila orang buat baik, kau dia poyo lah kan. Kita dah lah tak mampu nak buat kebaikan dah, tak mampu nak memberi kebaikan dah. Push betul-betul motor. Tak mampu nak memberi kebaikan dah. Push betul-betul motor. Kita dah tak mampu nak buat kebaikan, lepas tu kita jadi penghalang kebaikan pula. Kan tak nice tu. Contohnya kita lihat dalam situasi di mana ada seseorang cuba improve diri dia untuk menjadi lebih baik. Tiba-tiba kita pergi downgrade dia. Orang buat baik ni nak upgrade diri dia. Tak kisahlah nak upgrade dari segi skill dia ke, ataupun nak upgrade dari segi kehidupan beragama dia ke. Tiba-tiba kita out of nowhere kita downgrade dia. Tak payahlah. Kalau kita tak ada apa-apa yang kita boleh berikan, so kita support je lah. Support lah dengan cara apa yang kita mampu, bukannya jadi penghalang kebaikan. Dan paling teruk sekali buat orang lain berputus asa dengan kebaikan. Tak rasa loser. Okay lah, sebelum aku membebel entah apa-apa lagi, korang dah dengar bunyi mic ni macam mana. Ini adalah mic HoloLens Lux M2. So macam aku beritahu tadi, kalau korang adalah someone yang bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan konten, atau mungkin dunia penyiaran ke, wartawan penyiaran, sampai radio, even producer sekalipun, you guys boleh dapatkan HoloLens Lux M2 ni. Untuk konten kreator pun sesuai sangat. You dengar you rapat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Aku nak tebus tidur semalam. Alah ngantuk. Alah.